Korang tahu tak, Nabi Muhammad pun pernah kena sirih tau. Dan efek dia bukan sehari dua tau. Ada riwayat cakap sampai 6 bulan. Okey, dalam sirah sebelum ni aku ada ceritakan yang betapa aktifnya Nabi. Kita dapat tahulah sebab dia boleh kalahkan juara heavyweight champion Mekah, iaitu Rukanah. Dan ada banyak riwayat yang ceritakan betapa aktifnya Nabi. Okey, one day Nabi start rasa macam ada something yang pelik. Dia start rasa macam bukan diri dia. Start rasa macam seolah-olah ada something yang berat dekat hati. Macam ada beban, macam ada benda terlupa, macam ada benda yang mengganggu. Tapi bila fikir-fikir balik, tak ada apa-apa pun. And then Nabi start rasa macam dia dah buat something tapi dia tak buat pun benda tu. Sebagai contoh, Nabi rasa macam dia dah bersama dengan isteri dia, tapi sebenarnya Nabi belum bersama lagi dengan isteri dia. Alright, mula-mula Nabi biarkan je, teruskan kehidupan macam biasa. Tapi lama kelamaan, para sahabat dan isteri Rasulullah iaitu Aisyah pun dah start rasa. Dia berhatilah, absolutely ni perangai Nabi ni macam pelik je. And then dia memang rasa macam ada something yang really off. Mula-mula Aisyah dia tak cakap apa-apa dekat Nabi. Dia rasa macam mungkin ada something yang Nabi fikirkan, ada urusan Nabi yang belum settle lagi. Tapi lama kelamaan benda tu jadi makin teruk sebab Nabi dah start lupa. Nabi dah start macam letih. Bila Nabi tidur, Nabi bangun lambat. Dan Nabi punya suara bila bercakap pun dia dah macam slow, dia tak macam dulu. So Aisyah pun dia risaulah dengan suami dia iaitu Rasulullah kan. Dia pun startlah bercerita dengan para sahabat. Dia macam tanyalah dengan sahabat kan, korang rasa Nabi ni ada apa-apa yang berubah tak? And then turn out para sahabat pun rasa benda yang sama. Situasi ni dia berlanjutan selama berbulan-bulan. Makin lama makin teruk. Sampailah satu tahap yang mana Nabi punya pandangan dah start kabur. Nabi dah start letih, nak jalan pun susah. Nabi asyik baring tertidur. Macam tu lah. Sampailah satu malam tu Nabi penat, and then Nabi tidur. Lepas tu Nabi bermimpi. Dalam mimpi Nabi tu ada dua malaikat yang turun. Satu duduk dekat atas kepala Nabi, satu lagi duduk dekat kaki. And then malaikat tu pun dia start conversation antara malaikat tu lah. Yang seorang tanya, apa masalah laki ni? Yang seorang lagi tu dijawab, dia terkena sirih. Lepas tu yang seorang tu tanya, siapa yang sirih dia? Yang second tu jawab, Labid bin Al-Asam. Dia ni korang tahu kan dia siapa kan? Malaikat yang first tu tanya lagi, macam mana dia boleh terkena sirih? Malaikat second jawab, dia terkena sirih pakai sikat dan rambut. Malaikat first tanya lagi, dekat mana dia letak? Malaikat second tu jawab, dia letak dekat bawah batu besar dekat Telaga Zakwan. Lepas tu Nabi pun terjaga daripada mimpi dia. Nabi macam penat, letih macam tu. Bila Nabi terjaga, Aisyah pun terjaga sekali. And then dia tanya dekat Nabi, what's wrong? Lepas tu Nabi pun ceritalah pasal mimpi yang Nabi hadapi tadi. Yang sirih Nabi ni nama dia Labid bin Al-Asam. Dia ni memang seorang tukang sirih yang terkenal lah dalam kalangan korang tahulah kalangan apa kan. Sebab apa dia sirih Nabi? Satu, sebab dia jealous dengan Nabi. Nabi banyak followers, dia tak banyak. And then dia tak suka tengok Islam berkembang. Actually bukan dia je, golongan munafik pun